أحمدك ربي كما علمتني أن أحمدك وأصلي وأسلم على خير خلقك السراج المنير البشير النذير وعلى آله الأطيار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان وبرضوان إلى يوم الجزاء والنشور. أما بعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Bersyukurlah kita kehadrat Allah Jalla wa'ala kerana diberikan rezeki pertemuan untuk berjumpa lagi di dalam sidang video pada kali ini, di samping menyambut lebaran Aidil Adha yang mana kita merenungi semula ibrah dan kisah daripada teladan Sayyidina Ibrahim dan Ismail dalam mereka menjalankan ketaatan kepada Allah di waktu keadaan yang mana itu adalah sangat sukar untuk diterima dan dilepaskan. Tetapi dalam untuk memenuhi seruan Allah, mereka menjalankan juga, dan akhirnya Allah menggantikan dengan seekor kibas sebagai gantian kepada ketulusan hati mereka. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, saudara dan saudari sekaliannya, daripada kisah ini membawa kepada kita pengajaran untuk kita juga mencontohi dan meneladani di dalam kehidupan kita, iaitu kita berkorban jiwa dan raga kita untuk agama Allah. Kata P.Ramlee daripada seni kata lagunya, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Kepentingan sendiri. Suara saya tak berapa sedap. Tidak. Sambungannya saya tak ingat. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Jadi sahabat saudara-saudari, ini nak membawa kepada kita erti, iaitu kita dalam menjalankan pengorbanan itu mestilah disusuli dan disulami dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas iaitu hanya untuk mendapatkan keredaan Allah, untuk Allah menerima amal kita. Allah suka dengan apa yang kita lakukan, Allah terima dengan apa yang kita kerjakan. Daripada kisah Nabi Ibrahim, bukan hanya dalam babak ataupun adegan korbannya saja, bahkan daripada waktu awal sehinggalah waktu sesudah korban, iaitu saya fikir membina Kaabah. Barangkali adegan membina Kaabah itu berlaku selepas babak perintahkan Allah dalam menyembelih Ismail. Baginda bermimpi, kata kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai anakku, aku telah bermimpi bahawa aku menyembelih di kau. Nabi Ibrahim dalam ayat ini digunakan ayat perkataan ya bunayya, bunayya, dalam bentuk lafaz isim tafdil. Isim tafdil itu merujuk kepada perkara itu kecil. Contohnya tiflun, bayi, kalau kita tukar kepada isim tafdil menjadi tufail, bayi yang kecil. Ataupun walad, budak, bila ditukarkan kepada lafaz isim tafdil jadi wulad, budak kecil. Sama juga macam ini, ibnun ditukarkan kepada bunay, anak yang kecil, nak menunjukkan kepada ad-dilalah ala tahabbub, menunjukkan kepada kasih sayang. Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Ismail, wahai anakku yang tersayang, anakku yang disayangi. Ya bunanya, betapa sayangnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nak aku bermimpi bahawa aku menyembelih di kau, wahai anakku yang tersayang. Tapi kita kalau mimpi begitu, kita jangan ikutlah. Dengar boleh, buat jangan, ikut jangan. Sebabnya mimpi para nabi ini, kata daripada hadis Sahih Bukhari, ru'yal anbiya wahyu. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Maknanya itu ada perintah daripada Allah. Apa jua yang Nabi mimpikan, maka itu membuat maksud ada perintah daripada Allah, wahyu daripada Allah. Begitu juga Rasulullah sendiri pernah bermimpi, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun
Rasul bermimpi baginda akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Dicukur rambutnya. Ayat yang diturunkan tatkala Rasulullah itu mendiami Madinah. Dan Rasulullah bermimpi bahawa baginda akan masuk ke Makkah yang ditakluki, yang dijaga, yang dikawal, yang ditadbir oleh orang musyrik. Dalam keadaan baginda masuk dalam keadaan aman. Dan perkara itu menjadi realiti. Begitu juga mimpinya baginda Nabi Ibrahim AS. Dan anaknya itu kata, "If'al ma tu'mar." Laksanakanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka Abah akan mendapati bahawa aku ini dalam kalangan orang-orang yang sabar. Dia sabar, Nabi Ismail sabar, kata begitu, bukanlah secara spontan, bukanlah tiba-tiba, tetapi kerana telah dibentuk oleh Nabi Ibrahim menjadi orang yang saleh. Begitu juga kita. Kita yang lebih, orang kata, kuat, mantap daripada sudut agamanya, menyaksikan kawan-kawan sebilik universiti kita dalam keadaan tergapai-gapai, dalam keadaan mereka ini masih buntu mencari-cari jalan hidayah, maka kita bantu mereka. Bila mana nak disembelih, maka Allah gantikan dengan kibas. Tatkala Allah melihat kepada mereka ini, menyerahkan bulat-bulat kepada Allah, iaitu mereka menjalankan perintahnya, sami'na wa ata'na. Kita pergi kepada adegan awal. Tatkala Nabi Ibrahim ni kecil, dia merenung alam semula jadi ni. Dia melihat bintang yang muncul yang terbit. Falamma janna alaihi lail ra'a kawkaban. Dia melihat bintang di waktu malam. Maka Ibrahim kata, qal haza rabbi. Dia berkata, ini Tuhan aku, ini Tuhan aku. Falamma afal qal la uhibbul afilin. Tatkala bintang itu telah terbenam, hilang daripada pandangan, Nabi Ibrahim kata, aku tak suka benda yang terbenam. Sama juga bila datangnya bulan. Oh, ini Tuhan aku. Tapi bulan tu pun hilang. Datang pula matahari. Oh, ini Tuhan aku. Matahari pun hilang. Bersembah Tuhan yang mencipta alam semula jadi ini. Daripada Ibrahim yang kita dapat daripada sini, iman ini kena dicari. Dia mengkaji alam yang sekeliling. Begitu juga kita. Perlu juga untuk kita merenung kaji. Kita kena membabitkan diri kita di dalam usrah, tadabbur Al-Quran, kuliah-kuliah agama, mentafsir Al-Quran, duduk dengan orang yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita kena ada usaha begitu. Tak boleh kita hanya duduk diam, terima apa yang datang kepada kita. Tidak. Sebab iman kita ni akan layu jika tidak disuburkan. Sebab ia adalah makanan rohani. Macam kita setiap hari kita kena makan nasi, makan roti, makan pizza. Kalau kita tak makan satu hari, kita lapar. Kita akan mati. Mati kita punya jasad. Dan kita makan tu, kita kenyang hari ini saja, esok kita kena makan lagi. Lusa kita kena makan lagi. Ya, kenyang bukanlah untuk hari ini saja. Esok kita kena refresh balik. Kena makan lagi. Kena minum lagi. Begitu juga dengan makanan agama, rohani kita. Kita kena dekat dengan Allah. Hari ini, esok, lusa. Dengan bermacam cara. Tak boleh kita, orang kata, oh zaman sekarang ni, tak boleh dah. Kami tak tengok dah benda-benda lama. Benda-benda yang berdurasi panjang. Tak boleh dah duduk masjid lama-lama. Tak boleh dah dengar tazkirah. Kami ni generasi TikTok. Kena tengok berapa saat je. Okey, kalau begitu, esok bila dah menghadap Allah, kata begitu kepada Allah. Ya Tuhan, kami ni dah akhir zaman. Kami ni umat akhir zaman. Kami tak tengok benda-benda yang panjang. Kami ni tengok TikTok sekejap je, 10 saat je. Boleh cakap macam tu kepada Allah. Kita meletakkan itu dah sebagai asbab. Sedangkan Nabi Ibrahim pun hidup dalam lingkungan jahiliah. Kita pun ni lingkungan jahiliah, lingkungan akhir zaman ni kan. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjadikan itu sebagai alasan. Dia cuba untuk membawa diri dia kepada jalan yang suci. Jadi harusnya kita ikut contoh sebegitu. Benda yang menghilang tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Macam Nabi Ibrahim lihat bulan hilang, bintang hilang, matahari hilang. Nabi Ibrahim fikir ini tidak boleh dijadikan sebagai tempat sandaran. Begitu juga dengan kita. Kita fikir balik. Berapa banyak masa yang kita dah laburkan untuk benda yang tidak kekal. Benda yang akan menghilang. Benda yang hanya bersifat sementara. Ya qaumi innama hadhihi hayatud dunya mata' wa innal akhirah hiya darul qarar. Wahai kaum, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah adalah lembah yang kekal. Fikir-fikirkanlah, kita yang asyik sibuk dengan hedonism,
asyik scrolling media sosial berjam-jam, benda tu akan menghilang, followers akan hilang. Jadi kita kena cari achievement yang boleh bawa kita mempersembahkannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sebab yang akan ikut kita adalah amalan kita. Rasulullah bersabda, yattabi'ul mayyit salasa, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u isnan wa yabqa wahid, yarji' ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ada 3 perkara yang ikut mayat. 3 perkara yang akan ikut seseorang yang dah meninggal. Ada keluarga dia yang ikut, harta dan juga amalan dia. 2 akan balik, 1 akan kekal bersama-sama dengan kita. Ada keluarga dia akan balik, harta dia akan balik, tetapi amalan dia itu akan kekal bersama mayat. Dan amalan dia itu, kita lihat, adakah amalan dia itu baik? Kalau baik, baiklah roh kita nanti, tak kala kita bertelukur di alam barzah nanti. Dan yang kedua, kita kena tengok niat dia tu, niat dalam buat dia amalan ni. Adakah niatnya itu baik? Contoh dia buat konten dakwah, bagus, itu amalan yang baik. Tapi yang kedua, kita lihat niatnya itu. Adakah niatnya itu buat semuanya semata-mata untuk mendapatkan pengikut yang ramai, untuk dibangga-banggakan, untuk dipelekehkan orang yang mendapat follower yang sikit. Itu pun akan dilihat. Itu akan kita tengok bekalan yang dipersembahkan di hadapan Allah. Kita takut juga Allah tak terima. Tapi jangan kita tak buat langsung. Jangan tak buat langsung. Kita dengar orang cakap, tak payah buat lah, takut Allah tak terima. Jangan. Itu pula kita kata talbis iblis, bisikan iblis, supaya kita berhenti daripada berbuat kebaikan. Kita tidak mahu mengambil cabaran untuk berbuat kebaikan, tidak mahu untuk berkorban, tidak mahu untuk berjuang sebagaimana asyhada yang terdahulu. In tubdu khairan aw tukhfu, kalau kamu menunjukkan kebaikan ataupun kamu sembunyikannya, itu ada ganjaran daripada Allah. In tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara khairan lakum. Kalau kamu menyembunyi, perlihatkan sedekah kamu, misalnya kita nak jadikannya sebagai inspirasi kepada orang lain untuk ikut kita bersedekah, maka ada pahala dia, bagus, Allah kata bagus. Tapi kalau kamu menyembunyikan, itu lebih baik bagi kamu. Jadi pokoknya buat je lah dua-dua, sama ada secara terang ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kalau orang yang sembunyi-sembunyi kan, dia rasa aku ni lagi bagus daripada dia sebab aku ni tidak menunjuk-nunjuk, itu kita kata sum'ah pula, sebab dia rasa diri dia lebih bagus. Tapi apa pun, ala kulli hal, buat saja. Yang penting ada yang tanam niat kita itu, aku buat ni kerana Allah, untuk Allah, untuk agama aku. Buat kerana Allah, buat kerana agama, pahala itu ada, insya-Allah. Alat perlu, tapi jangan tertukar menjadi maklumat. Jangan kita ni buat sesuatu, buat ni untuk jadi dapatkan pengikut, kita belajar ni untuk jadi CGPA semata-mata, aku nak dekas SDM, bukan kerana Allah, bukan untuk membantu menolong sesama umat, untuk memberikan manfaat kepada mereka. Jangan tertukar. Alat tu perlu, tapi jangan tertukar maklumat tersebut. Kita tahu Nabi Ibrahim hidup dalam lingkungan yang, dalam ahli keluarga yang tidak begitu baik daripada sudut akidah. Bapaknya itu menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim, dia tidak meletakkan keadaan itu sebagai untuk dimikut. Jadi kalau kita hidup dalam lingkungan macam ahli keluarga kita tidak memahami, kawan kita jatuhkan kita, jangan jadikan itu sebagai alasan, tetapi kita ubah diri kita itu boleh untuk menapak ke arah yang lebih baik. Sebab itu kita lihat macam Nabi-Nabi, Nabi Lut, isteri dia bukan orang yang baik. Anak Nabi Nuh, ada yang bukan orang yang baik. Isteri Fir'aun, orang yang baik. Kan? Begitu juga situasi yang kita boleh lihat. Jangan kita kata, ulama anaknya baik, yang ni bukan ulama, ya anak-anak dia teruk. Jangan. Sebab ia bergantung kepada individu itu masing-masing. Sahabat-sahabat semua, kita lihat kepada babak Raja Namrud pula. Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbi an atahu mulk iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Aku juga hidupkan, aku matikan. Dia panggil 2 orang, kita nak kata mungkin hamba lah. Satu hamba ni dibiarkan hidup, satu hamba lagi dibunuh. Dia macam taktik tu pula. Qala fa inna Allah ya'ti syamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Tuhan aku Allah, dia menerbitkan matahari daripada timur, maka wahai Tuanku, terbitkanlah ia daripada barat, dari barat. Buhital ladzi kafar, maka tercenganglah orang yang kafir itu. Wallahu la yahdi al-qawm zalim. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang zalim. Daripada sini kita dapat tengok
Nabi Ibrahim ni bukan dia tak tahu yang dia akan berhadapan risiko sebab dia berhadap dengan raja. Dia nak cakap perkataan yang akan membuatkan raja itu salah daripada segi pandangan. Kira-kira pandangan berkaitan dengan Tuhan. Ini satu pandangan yang sangat boleh membawa kepada pertikaian yang besar. Tapi Nabi Ibrahim sedar, dia tak berganjak. Kalau kita ni cepat berganjak. Jadi kita jangan cepat berganjak. Dan kalau kita takut hilangnya follower kan, kita berhenti daripada buat kebaikan. Kita berhenti daripada kebenaran. Tapi Nabi Ibrahim ni berhadap raja. Lagi dahsyat. Satu perkara yang menyalahi adat, perkara yang dipandang pelik dan boleh membawa kepada hukuman besar. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdiri. Jangan kita biarkan FOMO tarik kita ke arah yang salah. Fear of missing out. Bayangkan Nabi Ibrahim ni, dia berdiri seorang dan dia ada tekanan sosial yang amat dahsyat pada waktu itu. Tapi dia serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Daripada ini, kisah ni, kita kena kuasai ilmu. Macam Nabi Ibrahim kuasai ilmu. Dia tahu dia nak bagi hujah Allah terbitkan matahari daripada timur, maka dia suruh tuanku tu terbitkanlah daripada barat. Masya Allah, ilmu. Jadi kita kena kuasai ilmu. Anak-anak muda, berkorbanlah masa dan tenaga kita untuk menuntut ilmu. Sebab ada ayat Allah, falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu din wa yunziru qaumahum iza raja'u la'allahum yahzarun. Tidakkah sekumpulan daripada mereka itu pergi keluar menekuni ilmu agama dan mengingatkan kaum mereka tak kala mereka pulang supaya kaum mereka itu berjaga-jaga. Jadi kita di sini sebagai talibul ilm, tugas kita adalah untuk menuntut ilmu dan kita memberi manfaat kepada umat dengan ilmu yang kita miliki. Bersungguh-sungguh di dalam kita mendapatkan sesuatu ilmu yang kita pelajari dan kita kembali kepada umat kita, beri manfaat kepada mereka. Ini yang Allah aturkan ayat ini di dalam Al-Quran. Boleh kita rujuk. Ini adalah satu pengorbanan. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Siapa-siapa yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka itu, maka darjat mereka itu adalah paling agung di sisi Allah dan mereka itu adalah orang yang berjaya, beruntung. Beralih kepada pengorbanan Nabi Ibrahim. Tak kala dia ini dilemparkan ke dalam api, dia ini dijatuhkan hukuman untuk dimasukkan ke dalam api, dibakar. Qulna ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah dikau sejuk dan salam sejahtera ke atas Ibrahim. Pada fasa ini, babak ini, nilai diri kau bukan dalam genggaman manusia. Seluruh kota Raja Namrud pada masa itu bukan sekadar unfollow Ibrahim, tetapi mereka bakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Tapi Nabi Ibrahim dia tak goyah. Dia tidak goyah sebab maruah dia tak bergantung kepada sorakan manusia. Dia letakkan nilai dia kepada Allah. Tanya diri kita, adakah kita letakkan diri kita pada Allah atau letakkan diri kita pada perhatian manusia? Nabi Ibrahim tak ada masa nak giring-giring lagi dah waktu tu. Api depan tu, dibawakan ke api. Tak sempat nak lari ke mana-mana nak healing. Solusi Ibrahim pada masa itu, dia serahkan diri dia kepada Allah. Hanya Allah saja yang dapat tolong dia. Dia dapat bantu dia waktu itu. Dia tahu siapa yang pegang api itu. Manusia dia plan, manusia perancang, tapi Allah yang menentukan. Semua itu dalam genggaman Allah. Jadi kalau CGPL kita teruk, kita usaha tapi kita tak dapat. Usaha kewajipan tapi Allah yang menentukan. Allah yang memegang. Keputusan itu hak Allah. Jadi jangan kita rasa terlepas dah dapat keputusan yang tidak begitu baik, kita serahkan kepada Allah. Ada hikmah. Allah yang kita fikir macam tu. Kita buat sesuatu yang kita sakit, kita dah usaha, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita masih diikat hati dengan iman dan Islam. Nabi Ibrahim, dia bawa isteri dia dan juga Ismail ke tempat yang tidak ada tanaman, di sebuah lembah padang pasir. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadi ghairi zi zar'in. Wahai Tuhan kami, daku telah tinggalkan zuriat daku, anak bini aku, di lembah padang pasir yang tidak ada tanaman. Hajar tanya, kenapa tinggalkan macam ni?
Adakah Allah perintahkan? Ya, ajaran pun percaya pada Allah. Dia fikir kalau Allah yang perintahkan ini, sesungguhnya Allah tidak membiarkan dia dalam keseorangan sebegitu. Bila mana Ibrahim dah pergi, Hajar pun mula terus berlari. Dia tidak menangis, duduk diam di situ. Dia berlari ke Safa dan Marwah 7 kali bawah matahari padang pasir tersebut. Dan dari bawah tapak kaki Ismail terpancarlah air yang mana ia mengalir sampai ke hari ini. Jadi kalau kita yang nak jadi lebih baik, yang nak ubah diri kita, yang nak bawa kawan-kawan kita kepada Allah, tapi kita rasa usaha kita itu tidak mendapat respon daripada orang, kita rasa macam orang tu tak ada gerak balas dengan apa yang kita serukan. Hajar pun rasa benda yang sama pada waktu tersebut. Dia tak berhenti berlari, dia teruskan juga. Ini maksud kita ni, buat je bahagian kita secara istiqamah. Zam-zam tu keluar bukan sebab Hajar sempurna, tapi Zam-zam tu keluar sebab Hajar ni tak berhenti. Begitu juga kita jalankan, teruskan saja usaha dakwah kita, menimba ilmu kita tanpa jemu. Walaupun kita rasa macam tak ada respon daripada orang, jangan. Kita teruskan sekadar mana kita mampu sampailah ke akhir hayat kita. Untuk hari kita lihat dalam cerita bina Kaabah. Wa yarfa'u Ibrahim al-qawaid min al-bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Waktu ini Ibrahim dah tua, kan? Membina rumah Allah, angkat batu, tak ada kontraktor, tak ada mesin, tak ada rakaman dibuat. Bersama Ismail bina Baitullah. Dibina untuk Allah. Mereka dulu bina untuk Allah. Diorang buat kerja tu dalam senyap je. Kalau kita buat konten, satu soalan perlu dijawab. Aku buat konten ni untuk siapa? Adakah untuk Allah ataupun untuk mendapatkan populariti? Sebab apa yang kita dapat lihat, Ibrahim dibina Baitullah sambil berdoa, Tuhan, terimalah daripada kami amalan kami ini. Ibrahim tak sempat tengok rupa-rupanya bila dia dah wafat, kan? Sampai kali ini seluruh umat Islam termasuk kita menggunakan Kaabah itu sebagai hadaf. Ada yang menggunakannya sebagai tawaf tak henti setiap hari. Bahkan dalam solat, sama ada sembahyang fardu maupun sunat, kita menghadap Baitullah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nak kata di sini Nabi tak sempat tengok pun. Jadi kalau kita rasa usaha kita itu tidak membuahkan hasil, Ibrahim ni dia letak batu sambil doa, minta diterima oleh Allah. Allah terima. Dia tak tahu kesannya itu akan kekal sampai hari ini. Kekal ribuan, malah lebih daripada ribuan tahun. Dia hanya tahu dia perlu buat. Jadi kita buat je benda baik. Buat saja. Buat kerana Allah. Rabbana taqabbal minna. Dalam kita buat itu, kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah amalan kami. Itu yang paling penting sekali. Sebab kalau kita buat untuk manusia, kita akan rasa penat bila tidak mendapat respon. Tapi kalau kita buat kerana Allah, kita tidak akan rasa letih, kita tidak akan berhenti. Jadi sahabat, itulah ibrah yang boleh kita ambil daripada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS sebagai talibul ilm, sebagai mujahid fillah. Mudah-mudahan ibrah yang kita learning itu dapat diserapkan dalam jiwa kita sehingga ke hari-hari mendatang. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.